Tapi antara perkara yang selalu orang tanya, Hmm. apa perubahan yang dilakukan di Kementerian Pendidikan tapi ramai tidak nampak, baby? Bila kita sebut tentang pendidikan ni mestilah terkait dengan guru. Hmm. Bila guru tidak cukup, itu adalah satu malapetaka untuk pendidikan kerana guru harus siap dan ia memberikan kesan langsung kepada pengajaran di dalam kelas. Mhm. Dan untuk 3 tahun Kerajaan Madani ini, buat pertama kalinya dalam sejarah, kita mengisi pengisian guru 98%. Ini tak pernah terjadi, tapi saya fikir ini komitmen kita yang mesti kita buat. Maknanya kita ada 2 tahun mendatang. Jadi 3 tahun pertama selesai 98%, tapi ini akan terus diisi, mesti diisi back to back. Dia tidak boleh lagi polisi tunggu yang semua yang pencen, lepas tu Betul. tunggu ambil awal tahun. Dia tak boleh berlaku Tak begitu. boleh. Dia mesti back to back kerana soal keutamaan kita adalah kanak-kanak, anak-anak kita, pelajar kita ni yang memerlukan guru.